Ada banyak faktor luar yang menjadi penyebab kementerian gagal mencapai sasaran dalam pelaksanaan pembangunan projek fizikal. Demikian pandangan seorang pemerhati susulan kenyataan Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar mengenai 14 kementerian yang mencatat prestasi perbelanjaan pembangunan asas di bawah purata nasional, iaitu hanya 87.91%. Menurut pemerhati, projek-projek pembangunan tetap dilaksanakan bagaimanapun sebahagian peruntukan tidak digunakan sepenuhnya disebabkan halangan luar seperti faktor cuaca, kekurangan bekalan, pertukaran kadar ringgit, kelewatan kontraktor dan kegagalan pembekal menghantar bahan. Selain itu, katanya, terdapat juga situasi yang mana projek berskala besar melibatkan ribuan kontraktor, pekerja dan logistik terpaksa ditangguhkan disebabkan tindakan imigresen menahan pekerja buruh. Menurut pemerhati, tindakan itu sekaligus menjejaskan kelancaran pelaksanaan sesetengah projek. Sebelum ini, Syamsul Azri memaklumkan Ketua Setiausaha KSU, Kementerian Berkaitan akan dipanggil dan prestasi mereka dinilai dalam sistem penilaian prestasi demerit atau DIP. Bagi pemerhati, panggilan itu bukan bererti KSN menunding jari. Sebaliknya, langkah pemantauan terhadap penggunaan peruntukan. Pemerhati menekankan isu kelewatan projek bukan soal rasuah atau kealpaan kementerian, tetapi realiti pengurusan projek berskala besar yang terdedah kepada pelbagai faktor luar.